Salam sejahtera. Saya Aina Insyirah daripada Online Tube TV. Selamat datang ke liputan berita sekolah kita. Sekolah Kebangsaan Putrajaya PC92 telah menganjurkan Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Pemimpin Cilik 2026 bagi melantik secara rasmi barisan pemimpin murid yang bakal menggalas amanah dan tanggungjawab sepanjang sesi persekolahan tahun ini. Mari kita ikuti liputannya. Dewan kepimpinan yang dibentuk sejak dari peringkat sekolah rendah merupakan asas penting dalam melahirkan generasi pemimpin yang berwibawa dan bertanggungjawab. Bagi merealisasikan hasrat tersebut, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Pemimpin Cilik 2026 telah diadakan pada 11 Februari 2026 bertempat di Dataran SK Putrajaya PC92. Majlis ini turut disediakan dengan kehadiran tetamu jemputan khas Inspektor Nur Syazrini binti Muhammad Nur yang menyampaikan amanat serta kata-kata perangsang kepada barisan pemimpin cilik. Kemuncak majlis menyaksikan penyampaian watikah pelantikan kepada para pemimpin murid yang terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pengawas kurikulum, pengawas 3K, pengawas PPDA, pengawas SPBT, pengawas badar Reject Bestari, pembimbing rakan sebaya, serta ketua dan penolong ketua kelas. Majlis diakhiri dengan penyampaian cenderahati sebagai tanda penghargaan kepada tetamu jemputan yang hadir memeriahkan program. Pihak sekolah berharap pelantikan ini dapat melahirkan barisan pemimpin murid yang berkeyakinan, berdisiplin serta mampu menjadi contoh teladan kepada seluruh warga sekolah. Sekian liputan daripada saya, Aina Insyirah melaporkan untuk Online Tube TV. From me to you. Sekian, terima kasih.